Di Amerika Syarikat, melintasi satu sempadan daerah sahaja secara statistik boleh mengurangkan jangka hayat anda sebanyak 10 tahun. Di sesetengah daerah, purata seseorang meninggal dunia sebelum mencapai umur 68 tahun lebih rendah berbanding di beberapa bahagian Afrika Sub-Sahara. Dan perbezaan antara hidup dan mati selalunya bergantung kepada satu perkara: sejauh mana anda dari hospital. Seorang wanita yang sedang sarat mengandung bergelut untuk bernafas di tempat duduk belakang keretanya. Tarikh jangkaan bersalinnya sepatutnya dalam masa 4 hari lagi. Sebaliknya, dia meninggal dunia di tempat duduk belakang kereta itu, hanya 3 minit dari hospital. Ia tidak sepatutnya berlaku. Anda tidak akan menjangkakan perkara ini berlaku di mana-mana tempat yang mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang berfungsi. Tetapi wanita ini, dia berasal dari Humphreys di Mississippi, sebuah daerah di mana nasihat perubatan adalah untuk memandu secepat mungkin. Beginilah rupa kekurangan hospital di Amerika Syarikat. Rakyat Amerika membelanjakan sekurang-kurangnya 2 kali ganda lebih banyak setiap orang untuk penjagaan kesihatan berbanding hampir semua negara demokrasi berpendapatan tinggi yang lain. Itu adalah fakta. Tetapi, walaupun dengan perbelanjaan yang tinggi itu, Amerika Syarikat berada hampir di kedudukan terbawah antara negara-negara yang sama apabila melibatkan hasil kesihatan keseluruhan. Lebih banyak wang, kesihatan lebih teruk. Tetapi ini bukan kisah tentang seluruh negara. Bukan semua rakyat Amerika dilahirkan sama. Lokasi memainkan peranan. Masalah kesihatan di Amerika bukan hanya terhad kepada kejiranan. Ia melibatkan seluruh negeri. Tetapi jika kita perincikan lagi, ia juga melibatkan daerah-daerah. Daerah-daerah di mana data kesihatan statistiknya setanding dengan beberapa negara termiskin di dunia. Antara negeri, anda mungkin akan melihat jurang jangka hayat sehingga 10 tahun, melintas dari Mississippi ke Tennessee, atau dari West Virginia ke Virginia. Dan dalam beberapa batu sahaja, perbezaan statistik tentang berapa lama anda akan hidup boleh mencecah sehingga 1 dekad. Sempadan itu mengubah hasilnya sepenuhnya. Sebagai contoh, jika anda dilahirkan di Massachusetts, Connecticut atau New York, anda mungkin akan hidup sehingga sekitar 79 tahun atau lebih. Jika anda dilahirkan di Mississippi, West Virginia atau Alabama, anda mungkin tidak akan mencapai umur 71 tahun. Dan di sesetengah daerah, jurang itu bukan sahaja 10 tahun, ia menjadi 2 kali ganda, malah 3 kali ganda. Dan ini bukan tentang segelintir orang sahaja. Jutaan rakyat Amerika boleh menjangkakan untuk hidup dalam tempoh yang agak singkat. Dan di sinilah sistem tidak lagi berfungsi. Data menunjukkan 3 kawasan paling parah di mana sistem sudah pun lumpuh. Daerah Pemiscot, Missouri, daerah McDowell, West Virginia, dan daerah Humphreys, Mississippi. Awak tak kenal mereka. Tapi kalau awak lahir di sana, ia akan menentukan berapa lama awak hidup. Di Amerika, kod pos awak adalah salah satu penunjuk paling kuat tentang berapa lama awak akan hidup. Ia lebih kuat daripada genetik awak, lebih kuat daripada gaya hidup awak, dan dalam banyak kes, lebih kuat daripada pendapatan awak. Data menunjukkan bahawa jika awak lahir di daerah Pemiscot, Missouri, ada kemungkinan besar awak tidak akan sampai ke usia 80-an. Secara statistik, itu adalah kebarangkalian yang sangat tinggi bahawa awak akan meninggal dunia bertahun-tahun lebih awal, kerana jangka hayat purata di sana hanyalah 67.4 tahun. Sekarang ini, daerah di Bible Belt ini didiami hampir 15,700 orang. Dahulu jumlahnya jauh lebih ramai, tetapi sepanjang tahun ramai orang telah berpindah keluar. Salah satu sebabnya ialah kemiskinan. Dengan purata pendapatan per kapita hanya $26,000, ia adalah salah satu daerah termiskin di Amerika Syarikat, dan ia juga merupakan salah satu tempat paling sukar untuk mendapatkan penjagaan kesihatan. Satu-satunya hospital di sini telah berada di ambang penutupan selama bertahun-tahun. Jika ia ditutup, jabatan kecemasan terdekat berada antara 20 hingga 50 batu jauhnya. Dan dalam kecemasan perubatan, kelewatan boleh membawa maut. Serangan jantung, pendarahan teruk, terlebih dos, sepsis. Semuanya boleh diselamatkan jika dirawat dengan cepat. Jika tidak, boleh membawa maut. Dan jika anda mempunyai penyakit kronik, menerima rawatan secara berkala boleh menjadi sukar. Nisbah pesakit kepada doktor penjagaan primer ialah 2,500 kepada 1, hampir 2 kali ganda purata di Amerika Syarikat. Lebih daripada 80% doktor di Amerika Syarikat berkhidmat di kawasan bandar, satu penumpuan geografi yang mencerminkan peta penutupan hospital dan menyebabkan kawasan luar bandar yang luas kekurangan perkhidmatan kritikal. Dan Pemiscot bukanlah yang paling teruk. Di seluruh kawasan Delta Mississippi, mendapatkan rawatan perubatan boleh menjadi satu tugas yang sukar. Jika anda dilahirkan di daerah Humphreys,
Jangka hayat hanyalah 67.2 tahun. Pada tahun 2013, satu-satunya hospital di daerah itu telah ditutup. Tiada bilik kecemasan, tiada pilihan sandaran. Jika sesuatu berlaku, kini anda perlu bergegas merentasi ladang Delta ke hospital terdekat yang mengambil masa kira-kira 25 hingga 45 minit perjalanan. Dan corak ini masih belum berhenti di situ. Daerah McDowell di West Virginia kehilangan industri arangnya dan tidak pernah pulih. 17,000 orang ditinggalkan di sebuah tempat di mana ekonominya runtuh dan sistem penjagaan kesihatannya turut runtuh bersama-sama. Jangka hayat di sini adalah sekitar pertengahan 60-an, lebih rendah daripada beberapa negara membangun. Hasil kesihatan di sini sangat teruk. Ia bukan sekadar masalah dadah, tetapi juga obesiti, penyakit mental, kekurangan zat makanan dan penyakit kronik. Orang-orang ini memerlukan rawatan hospital apabila mereka jatuh sakit. Mereka memerlukan doktor untuk membimbing mereka, tetapi satu-satunya pilihan mereka, Hospital Community Welch, dilaporkan berada di bawah ancaman serius selepas rancangan pengambil alihan untuk menyelamatkannya gagal pada tahun 2024. Tiada pakar OBGYN di negara ini. Wanita terpaksa memandu lebih sejam untuk melahirkan anak. Corak ini berulang di seluruh kawasan geografi yang melengkung dari Delta Mississippi melalui Appalachia Tengah. Satu koridor di mana peta jangka hayat hampir sama dengan peta penutupan hospital. Ia sama bagi jutaan orang yang berselerak di seluruh kawasan luar bandar selatan yang kini berdepan masa depan di mana satu-satunya hospital tempatan mereka berada di ambang kepupusan. Hanya terdapat kira-kira 2,000 hospital luar bandar di seluruh Amerika Syarikat. Itu bermakna hampir 1/3 daripada sistem itu sama ada telah hilang atau berada di ambang kejatuhan. Terutamanya di Delta Mississippi, Appalachia Tengah, kawasan sempadan Texas dan sebahagian daripada dataran besar. Dan apabila hospital-hospital ini ditutup, kadar jangka hayat yang sudah mengejutkan di kawasan luar bandar selatan mungkin akan menjadi lebih rendah. Apabila sebuah hospital ditutup, ia bukan sekadar menghilangkan sebuah bangunan. Ia menghilangkan masa. Ia menghilangkan peluang untuk terus hidup. Di daerah Clark, Alabama, Thomasville Regional Medical Center dibuka pada tahun 2020. Penduduk daerah itu berasa lega kerana mempunyai peralatan yang dikatakan oleh media sebagai canggih. Tetapi menjelang tahun 2024, hospital itu telah ditutup. Sekarang, di Clark, jika pesakit mengalami kecemasan trauma yang serius, mereka perlu menempuh perjalanan selama 90 minit ke bandar mobile. Masa menunggu yang lama ini boleh menyebabkan keadaan yang boleh dirawat menjadi kerosakan kekal atau seseorang mati sia-sia. Di mana kadar jangka hayat rendah, hampir pasti ada kemiskinan. Dan apabila ada kemiskinan, ramai orang menggunakan Medicare. 2.6 juta pesakit pembedahan Medicare di kawasan luar bandar perlu menempuh perjalanan selama sejam secara purata hanya untuk mendapatkan rawatan. Dan 1/3 daripada semua rakyat Amerika kini dipercayai tidak mempunyai akses kepada pembedahan yang tepat pada masanya dan mampu milik. Di Alabama, sebuah negeri yang mempunyai antara jangka hayat daerah yang terendah, 23 hospital luar bandar, kira-kira separuh daripada jumlah hospital luar bandar di negeri itu, berada dalam senarai hospital yang hampir tidak mampu untuk terus beroperasi. Jika anda letakkan peta legislatif 2024 di atas penutupan hospital-hospital ini, satu krisis baru akan menjadi lebih jelas. Di bawah undang-undang yang dicadangkan itu, perbelanjaan Medicaid boleh dipotong lebih daripada $100 bilion dalam dekad akan datang. Dan kawasan luar bandar mungkin akan menjadi yang paling terjejas. Jika Kongres mengurangkan kadar padanan persekutuan, bermakna bahagian yang dibayar oleh kerajaan persekutuan, negeri-negeri akan terpaksa menampung perbezaan itu. Dan ada yang tidak mampu untuk membayar. Apabila Akta Penjagaan Mampu Milik diperkenalkan pada tahun 2010, beberapa negeri enggan memperluaskan Medicaid. Rasionalnya ialah lebih ramai orang mempunyai insurans swasta akan bermakna kurang tekanan ke atas bajet negeri. Sama ada negeri-negeri itu betul atau salah, hasilnya tetap sama. Jutaan orang dibiarkan tanpa perlindungan di bahagian negara yang paling memerlukannya. Tetapi negeri-negeri lain yang telah memperluaskan Medicaid kini berdepan dengan pemotongan yang boleh menyebabkan perlindungan itu ditarik balik. Itu juga bukan satu kebetulan. Ia adalah keputusan dasar yang menyamar sebagai faktor geografi. Akibatnya, berjuta-juta rakyat Amerika boleh kehilangan perlindungan kesihatan dan menjelang tahun 2034, jumlah itu boleh mencecah 16 juta. Ini berlaku di sebuah negara di mana berjuta-juta orang sudah pun mempunyai jangka hayat yang lebih rendah berbanding beberapa tempat termiskin di dunia. Hospital luar bandar memang tidak menguntungkan.
Ia memang semudah itu. Mereka sangat bergantung kepada Medicaid dan Medicare dan bayaran balik tersebut selalunya tidak menampung kos. Jadi mereka mengalami kerugian. Mereka sama ada menutup operasi atau dibeli oleh sistem penjagaan kesihatan yang lebih besar. Di atas kertas, ia mungkin kelihatan seperti pakej penyelamatan. Tetapi dalam praktiknya, ia adalah penggabungan. Dan itu bermakna memotong apa yang tidak mendatangkan keuntungan. Jadi hospital luar bandar ditutup. Secara semula jadi, kejatuhan berlaku mengikut aliran wang. Di kawasan luar bandar Mississippi, seorang wanita terbaring di lantai. Dia tidak bernafas. Tali pinggang diikat di lengannya. Sebatang jarum suntikan dibuang di lantai di sebelahnya. Hospital terdekat lebih sejam perjalanan melalui jalan kampung yang panjang. Ambulans akan sampai secepat mungkin. Tetapi kru, sukarelawan dan petugas perubatan kecemasan sambilan, mereka berada bermil-mil jauhnya. Operator 911 membimbing suami melakukan tekanan dada. 3 jam berlalu sebelum ambulans tiba. Apabila dia sampai di hospital, dia sudah mengalami stroke. Sumbatan itu telah berada di situ cukup lama sehingga berjuta-juta sel otak sudah hilang. Tiada apa-apa. Dia masih tidak bergerak, tidak bernafas. Dan kemudian sesuatu berlaku. Satu nafas, satu kedutan di muka. Dia masih hidup, tetapi hampir tidak. Anda memusingkan dia ke sisi, memastikan saluran pernafasannya terbuka, memerhati dadanya berusaha untuk naik dan turun. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena di sini. Sukar untuk dijelaskan. Tetapi wajahnya kelihatan pelik, layu, lemah. Di daerah stroke belt, kadar kematian akibat stroke adalah 40% lebih tinggi bagi setiap 100,000 penduduk berbanding purata kebangsaan. Hampir sepenuhnya disebabkan oleh jarak. Di daerah luar bandar stroke belt, purata masa pengangkutan ambulans melebihi 45 minit, 3 kali ganda purata di kawasan bandar. Di kawasan yang paling terpencil, perjalanan keseluruhan selama 3 jam ke pusat stroke khusus bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itulah realitinya. Anggota EMT memasang topeng oksigen pada wanita itu, memeriksa tanda-tanda vitalnya dan menanyakan soalan kepada anda semasa mereka mengangkatnya ke atas pemusung. Di belakang ambulans, mereka menyambungkannya ke monitor. ECG dicetak di atas sekeping kertas. Mereka tidak dapat mengatakan dengan tepat apa yang salah, tetapi keadaannya nampak tidak baik. Klinik kesihatan tempatan hanya boleh menstabilkannya. Mereka boleh menstabilkannya, tetapi dia perlu dibawa ke hospital utama secepat mungkin. Itu mengambil masa 1 jam lagi. Dia selamat tiba dan keadaannya stabil, tetapi ini hanyalah permulaan. Imbasan CT menunjukkan dia telah mengalami stroke. MRI menunjukkan terdapat 1 sekatan. Dia akan memerlukan ubat, pemantauan, pemulihan. Hari, minggu berlalu. Dia mengalami masalah ingatan, keletihan, kelemahan di sebelah badan. Ubat-ubatan dan pemulihan akan membantu, tetapi tiada jaminan dia akan pulih sepenuhnya. Dan ini sudah mula menjadi mahal. Dia jatuh ke dalam jurang perlindungan. Bil itu ditanggung olehnya. Perjalanan ambulans sahaja sudah melebihi $1,000. Lawatan ke bilik kecemasan, imbasan, katil, ubat-ubatan, itu berpuluh-puluh ribu lagi. Dan sekarang pemulihan yang dia perlukan, terapi fizikal, susulan, semuanya memerlukan lebih banyak wang daripada yang mampu dia peroleh sepanjang hidupnya. Terutamanya sekarang, dia mengalami kekaburan minda dan sukar untuk menumpukan perhatian. Doktor memberitahunya bahawa jika dia sampai ke hospital lebih awal, mungkin ia akan membuat perbezaan. Di daerah luar bandar dalam stroke belt, purata masa pengangkutan ambulans melebihi 45 minit. Sekali lagi, 3 kali ganda purata di kawasan bandar. Dan dengan stroke, masa sangat penting. Setiap minit tanpa rawatan mengorbankan kira-kira 1.9 juta sel otak. Ini mencerminkan realiti bagi ramai orang di kawasan luar bandar Amerika. Mississippi terletak di kawasan yang dikenali sebagai Stroke Belt bersama dengan beberapa negeri lain di tenggara. Semuanya disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gabungan status sosioekonomi yang rendah, pemakanan yang buruk, obesiti dan tekanan darah tinggi. Dan apabila sukar untuk mendapatkan akses kepada penjagaan kesihatan, masalah kecil boleh dengan cepat menjadi masalah besar. Jika orang ramai mempunyai akses kepada penjagaan primer dan tidak terlalu bergantung kepada rawatan kecemasan yang mahal apabila keadaan sudah teruk, mereka mungkin tidak akan jatuh sakit seteruk itu pada mulanya. Dalam sistem rawatan, didahulukan berbanding pencegahan yang ada sekarang. Syarikat insurans yang menang. Syarikat farmasutika juga menang. Tetapi rakyat yang kalah. Pencegahan boleh menyelesaikan begitu banyak krisis kesihatan di Amerika. Begitu banyak nyawa boleh diselamatkan sebelum hidup mereka mula berantakan. Masalahnya di Amerika,
Penjagaan kesihatan bukan sekadar penjagaan, ia adalah insentif. Ia melibatkan aktiviti melobi. Ia adalah kuasa yang menentukan apa yang diutamakan dan apa yang diabaikan. Dan dalam sistem ini, wang dan keuntungan menjadi penentu segalanya. Hasilnya hampir tidak tertanggung bila anda fikirkan lama-lama. Orang ramai mati awal akibat perkara yang sepatutnya boleh dicegah. Penyakit yang sepatutnya boleh dikesan. Nyawa yang sepatutnya boleh dilindungi. Tetapi tidak. Walaupun dengan teknologi perubatan paling maju di dunia, sistem ini masih gagal melindungi orang di dalamnya. Tempat anda dilahirkan tidak sepatutnya menentukan berapa lama anda hidup. Tetapi bagi berjuta-juta orang, itulah hakikatnya. Sekurang-kurangnya kita percaya bahawa hidup di negara yang sangat maju, perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Menjelang tahun 2030, unjuran menunjukkan sehingga 700 lagi hospital luar bandar akan ditutup. Sudah ada daerah di Mississippi dan Virginia Barat yang langsung tiada doktor yang berkhidmat. Seorang pun tiada. Peta ini bukan sahaja semakin teruk, di sesetengah tempat ia sudah kosong. Wanita hamil yang meninggal dunia 3 minit dari hospital adalah contoh bagaimana geografi Amerika Syarikat telah gagal melindunginya. Bahagian yang paling meresahkan ialah betapa mudahnya kita boleh hidup dalam sesuatu yang menentukan siapa yang mendapat lebih banyak masa dan siapa yang tidak. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia memang banyak membantu. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi lain kali di Mepak.